Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang kajian kes meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara guru dan ibu bapa dalam penilaian pembelajaran murid. Okay. Yang pertama ialah pengenalan. Pengenalan ni adalah kerjasama antara guru dan ibu bapa ni adalah sangat penting sebab kedua-duanya saling melengkapi untuk memastikan perkembangan akademik dan sasiah kanak-kanak. Selain itu, guru juga bertanggungjawab dalam merancang pengajaran dan menilai perkembangan di sekolah. Manakala bagi ibu bapa pula adalah untuk memantau pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Serta mereka juga perlu beri sokongan yang berterusan kepada anak mereka. Oleh itu, melalui komunikasi dua hala yang berkesan ni, guru dapat memahami keperluan kanak-kanak dengan lebih tepat. Manakala bagi ibu bapa pula dapat mengetahui lebih jelas tentang perkembangan anak mereka. Tambahan lagi, melalui sokongan yang menyeluruh daripada kedua-dua pihak ini dapat membantu untuk kanak-kanak mempunyai keyakinan diri yang tinggi, motivasi dan pencapaian kanak-kanak. Oleh itu, dengan kolaborasi ini dapat kukuhkan hubungan antara guru, ibu bapa dan kanak-kanak serta ia dapat mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih positif dan bermakna. Seterusnya adalah paparan ringkas berkaitan dengan kanak-kanak, iaitu kanak-kanak bernama Adam bin Muhammad bukan nama sebenar, berumur 2 tahun 8 bulan, mengalami kekangan bahasa sebelum memasuki taska, banyak bergantung pada bahasa Cina, iaitu bahasa isyarat untuk komunikasi. Seterusnya adalah keadaan sebelum masuk taska, pembendaharaan kanak-kanak terhad, mempunyai kesukaran untuk menyebut perkataan dan mengalami kesukaran untuk menggunakan komunikasi dengan kanak-kanak yang lain. Seterusnya adalah keadaan selepas masuk ke taska, kasih Yumna, kanak-kanak lebih banyak perkataan untuk berbual dan kanak-kanak dapat menyebut perkataan yang lebih jelas dan mampu meningkatkan kemahiran interaksi, berkongsi dan komunikasi dengan rakan-rakan yang lain. Seterusnya adalah penerangan tentang ibu bapa kanak-kanak, iaitu nama ibu Nashifah, berumur 27 tahun, jururawat bekerja secara shift, maklumat ayah Nasharuddin, 29 tahun, juru X-ray dan bekerja pada waktu pejabat. Sebab ibu bapa menghantar Adam ke taska adalah untuk meningkatkan tahap bahasa dan komunikasi Adam. Adam suka bercakap dengan jelas dan banyak menggunakan isyarat. Adam menghadapi kesukaran untuk bersosial dengan orang lain. Sokongan ibu bapa yang diberikan ialah tentang memberi kerjasama penuh dalam setiap program taska, menyokong perkembangan bahasa, komunikasi dan sosial secara berkesan walaupun berada di rumah. Seterusnya adalah penerangan guru Adam, iaitu guru bernama Nur Syamimi, berumur 31 tahun, mempunyai pengalaman 9 tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, mempunyai jawatan penyelia dan guru di taska kasih Yumna. Pemerhatian guru terhadap perkembangan Adam ialah keadaan awal di taska, Adam sering menangis, kurang bersosial dan suka untuk berinteraksi dengan rakan-rakan sebayanya. Perubahan semasa, Adam kini memahami pekerjaan ibu bapanya, lebih bijak kongsi dan mampu untuk berinteraksi. Sokongan guru adalah menyediakan pelbagai aktiviti yang selaras dengan keperluan dan kemahiran yang diperlukan oleh Adam, seperti interaksi, bertutur dan kemahiran komunikasi. Seterusnya adalah maklumat berkaitan taska kasih Yumna. Latar belakang taska ialah taska berdaftar di bawah JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Telah beroperasi selama 10 tahun, 24 jam setiap hari, tutup hanya pada cuti umum tertentu sahaja seperti Hari Raya dan Hari Kemerdekaan. Seterusnya penempatan Adam ialah ditempatkan dalam kelas 2 tahun, dikendalikan oleh guru-guru yang berpengalaman termasuklah Cikgu Mimi. Seterusnya adalah aktiviti pembelajaran yang interaktif untuk menyokong perkembangan bahasa, komunikasi dan bidang-bidang lain. Seterusnya maklumat kepada ibu bapa adalah setiap aktiviti akan dikemaskini di Facebook rasmi Taska Kasih Yumna dan aktiviti juga akan dikongsikan melalui WhatsApp bagi memudahkan ibu bapa mengikuti perkembangan semasa kanak-kanak di Taska. Seterusnya adalah konteks penilaian. Konteks penilaian yang digunakan ialah guru menggunakan pemerhatian. Kaedah ini mudah, cepat dan bersesuaian dengan kanak-kanak. Fokus pemerhatian ialah tingkah laku, peningkatan dalam semua bidang, kemajuan bahasa dan komunikasi, khususnya aspek yang menjadi kerisauan ibu bapa, iaitu kalau Adam
ibu bapanya risau tentang segi bahasa dan komunikasi. Tempoh proses pemerhatian ialah dilakukan setiap hari dari waktu kanak-kanak datang sehingga pulang. Perubahan dan perkembangan Adam akan dimaklumkan kepada ibu bapa secara berterusan. Komunikasi guru dan ibu bapa, guru berbual secara langsung dengan ibu bapa semasa waktu pulang. Perbualan lebih kerap apabila ibu bapa memberi kerjasama untuk meluangkan dan bertanya tentang perkembangan anak-anak. Hasil pemerhatian terhadap Adam ialah terdapat peningkatan yang positif dari segi sosial, keyakinan dan menggunakan lebih banyak perkataan-perkataan baru. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Ashraf Radin. Di sini saya ingin menerangkan isi yang seterusnya, iaitu kolaborasi antara ibu bapa. Untuk pengetahuan yang kami telah melakukan kajian di atas talian dan juga secara fizikal. Selepas kami membuat kajian tersebut, terdapatlah beberapa kolaborasi antara ibu bapa dan guru. Seperti yang poin yang kedua, buku log membolehkan ibu bapa memberi maklum balas tentang tingkah laku dan keperluan anak. Ini di mana di dalam buku log itu, guru akan memberitahu mengenai masalah-masalah kanak-kanak ataupun ada persoalan daripada ibu bapa akan digunakan di dalam buku log tersebut. Selain itu, ibu bapa menyokong aktiviti pelajaran dari segi tenaga, kewangan dan bahan. Selepas ditemu bual, ibu bapa menyatakan mereka menyokong aktiviti anak-anak apabila guru ingin membuat program bersama anak-anak ataupun aktiviti. Jadi daripada situ, ibu bapa ni akan bersama-sama memberikan dari segi kewangan, bantuan tenaga kepada sekolah tersebut. Poin yang keempat adalah aktiviti di taska membantu perkembangan bahasa, komunikasi dan sosial kanak-kanak. Jadi aktiviti di taska ni, dengan adanya kolaborasi antara ibu bapa dan juga guru, ia dapat membantu perkembangan bahasa, di mana sebagai contohlah pada program, jadi komunikasi antara ibu bapa, guru dan murid akan bersama-sama untuk menjalankan program itu. Jadi komunikasi dengan bahasa akan diguna pakai ketika program dijalankan. Selain itu, guru juga melakukan pemerhatian harian dan memberi maklumat berkala tentang program dan aktiviti. Ini di mana seperti grup WhatsApp ya, guru akan memaklumkan kepada ibu bapa mengenai aktiviti yang akan dijalankan oleh kanak-kanak dan juga program yang akan dijalankan oleh kanak-kanak. Jadi aktiviti dan juga program yang diberitahu di dalam grup WhatsApp, ibu bapa akan mendapat maklumat tersebut dan akan membantu guru-guru jika guru memerlukan bantuan. Okey, seterusnya adalah buku log digunakan untuk rujukan bersama antara guru dan ibu bapa. Seperti dimaklumkan tadi, yang buku log ni digunakan oleh ibu bapa dan guru. Segala maklumat mengenai peralatan, segala maklumat mengenai keperluan guru, keperluan kanak-kanak. Jadi di dalam buku log ni, semua benda yang diperlukan oleh guru dan juga maklumat-maklumat daripada ibu bapa seperti kanak-kanak kurang sihat ataupun tak cukup tidur akan dituliskan di dalam buku log tersebut. Profesionalisme guru memastikan maklumat disampaikan tepat kepada ibu bapa, di mana guru dalam masa yang sama, guru akan lebih profesional dalam menyampaikan maklumat kepada ibu bapa mengenai kanak-kanak, mengenai anak-anak mereka dari segi perkembangan ataupun dari segi perkembangan masing-masing. Akhir sekali, kolaborasi menyokong perkembangan holistik komunikasi ibu bapa dan keberkesanan pembelajaran. Okey, dengan kolaborasi antara ibu bapa ni akan memudahkan lagi proses pembelajaran, proses perkembangan kanak-kanak supaya guru dan ibu bapa tahu perkembangan anak daripada perkembangan yang daripada first masuk sampailah perkembangan yang seterusnya yang semakin meningkat. Jadi perkembangan-perkembangan semakin meningkat tu akan menjadikan topik perbicaraan dalam perjumpaan antara ibu bapa dan guru. Jadi daripada situ kolaborasi ibu bapa ni akan menjadikan program-program dan juga aktiviti itu akan lebih berkesan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah kesan kolaborasi. Kesan yang pertama ialah kanak-kanak lebih positif dan berdikari.
kerjasama antara guru dan ibu bapa membantu kanak-kanak membentuk sikap positif dan berdikari. Amalan berdikari yang dipupuk di rumah akan diteruskan di sekolah dengan sokongan maklum balas yang konsisten. Kesan yang kedua ialah pengurusan diri dapat dipupuk. Walaupun sesetengah kanak-kanak manja di rumah, mereka mampu mengurus diri di sekolah. Peranan guru memaklumkan keupayaan anak membantu ibu bapa memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berdikari secara berterusan. Kesan yang ketiga ialah konsisten disiplin antara rumah dan sekolah. Disiplin yang diajar di sekolah perlu disokong di rumah agar tingkah laku kanak-kanak konsisten. Sokongan dan galakan ibu bapa membantu kanak-kanak mengamalkan disiplin dengan lebih berkesan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aizafirah binti Muhammad Zalri. Saya akan terangkan tentang cabaran dalam kolaborasi ibu bapa dan guru. Yang pertama, bagi pihak ibu bapa, cabaran utama ialah kekangan masa. Kebanyakan ibu bapa bekerja sepenuh masa atau bekerja mengikut shift, menyebabkan mereka suka meluangkan masa ataupun meluangkan masa dengan guru di tadika atau taska untuk hadir ke sekolah untuk berjumpa dengan guru untuk mengetahui perkembangan kanak-kanak seperti perkembangan bahasa, perkembangan sosial dan sebagainya. Keadaan ini mengurangkan peluang untuk berbincang secara bersemuka, secara langsung lah, tentang perkembangan kanak-kanak, keperluan dan masalah pembelajaran kanak-kanak semasa berada di tadika atau taska. Selain itu, komitmen bekerja dan tanggungjawab rumah tangga menyebabkan sebahagian ibu bapa mengikuti aktiviti harian anak di sekolah. Kurangnya pemantauan ini boleh menjejaskan kesinambungan pembelajaran antara di rumah dan di sekolah. Seterusnya daripada pihak guru juga pula, cabaran yang dihadapi termasuk kesukaran mengekalkan komunikasi yang konsisten dengan semua ibu bapa, kekangan masa mengajar, tugas pentadbiran dan bilangan murid yang ramai menyukarkan guru untuk memberi perhatian secara individu kepada setiap ibu bapa. Salah faham dalam menyampaikan maklumat boleh berlaku akibat komunikasi yang terhad atau tidak berterusan. Sesetengah keadaan, ibu bapa juga kurang memberi maklum balas. Ibu bapa juga kurang memberi perhatian juga terhadap aktiviti harian kanak-kanak sekaligus menyukarkan guru untuk mendapatkan sokongan pembelajaran dari rumah. Kesimpulannya, cabaran dalam kolaborasi ini memerlukan sikap saling memahami, komunikasi yang berkesan serta komitmen bersama antara ibu bapa dan guru agar perkembangan anak-anak dapat disokong secara optimal. Seterusnya saya akan sambung membentangkan tentang cadangan dan penambahbaikan. Okey, yang pertama adalah memperkasakan saluran komunikasi digital. Dekat sini kita boleh menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram ataupun platform sekolah itu sendiri untuk kita sampaikan maklumat berkaitan aktiviti penilaian atau perkembangan murid tu dekat ibu bapa mereka dengan cara lebih cepat dan juga teratur. Seterusnya, sesi libat urus berkala. Sesi libat urus berkala ni satu perjumpaan diadakan secara berkala ataupun dengan secara fizikal ataupun secara atas talian untuk membincangkan kemajuan dan juga isu pembelajaran. Okey, seterusnya klinik penilaian. Klinik penilaian ni ibu bapa boleh bertanya secara terus kepada ibu bapa tentang tahap perkembangan anak mereka ataupun kekuatan ataupun kelemahan anak mereka. Okey, seterusnya komunikasi dua hala. Okey, komunikasi dua hala ni yang pertama adalah buku komunikasi digital dan juga buku log. Kat sini kita boleh buku log dan juga buku digital dengan yang biasa ni kita boleh gunakan untuk catat perkembangan harian murid, tingkah laku dan pencapaian apa yang dia buat dekat sekolah supaya ibu bapa mereka boleh lebih peka. Seterusnya, soal selidik berkala kepada ibu bapa. Soal selidik ni membantu cikgu untuk dapat maklum balas tentang bagaimana pembelajaran murid dekat rumah. Seterusnya, video ringkas penerangan penilaian ni. Video ringkas ni dia membantu ibu bapa faham macam mana kaedah yang digunakan oleh guru kat sekolah untuk menilai anak mereka. Okey, seterusnya infografik berkala. Dekat mana kat sini maklumat penting diringkaskan dalam bentuk visual supaya dia lebih mudah difahami dan lebih menarik. Seterusnya, bengkel ibu bapa. Bengkel ibu bapa ni dia memberi pendedahan tentang cara menyokong pembelajaran anak kat rumah. Okey, seterusnya laporan. Laporan ni yang pertama laporan kendiri murid. Laporan kendiri murid ni dilatih menilai diri sendiri dengan secara mudah. Contohnya melalui refleksi ataupun lukisan. Sebab daripada situ mereka dapat
bina keyakinan diri dan juga kesedaran kendiri. Okey, yang seterusnya adalah penggunaan portfolio digital. Kat mana kat sini, segala hasil kerja, gambar, aktiviti ataupun pencapaian murid tu kita simpan dekat dalam portfolio digital tu. Jadi kita boleh tunjuk kat ibu bapa mereka dan ibu bapa mereka boleh tengok dari masa ke semasa. Kesimpulannya, kolaborasi antara guru dan ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak secara holistik. Dan komunikasi dua hala yang berlaku secara berkesan antara kedua belah pihak iaitu ibu bapa dan pihak guru dapat mengumpul maklumat kanak-kanak dan berkongsi maklumat kanak-kanak tersebut. Dan khususnya tentang perkembangan akademik, sosial, emosi dan tingkah laku kanak-kanak di rumah ataupun di sekolah. Dan cabaran yang dihadapi seperti kegagalan masa oleh oleh ibu bapa seperti setengah ibu bapa ada yang bekerja shift seperti pagi, malam. So kat situ pihak ibu bapa tidak dapat berikan komitmen yang baiklah untuk tazkar dan tadika untuk mengetahui perkembangan anak-anak tersebut. Dan berkemungkinan berlakunya kesalahfahaman maklumat. So ada kemungkinan maklumat yang disampaikan ada yang bercanggah dengan pihak ibu bapa ataupun pihak guru. Dan penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah penggunaan platform digital iaitu penggunaan Telegram, Facebook ataupun WhatsApp. So kat sini pihak guru-guru boleh update apa yang dilakukan tentang kanak-kanak yang dilakukan oleh kanak-kanak sewaktu di sekolah. So ibu bapa ni dapatlah tahu apa yang kanak-kanak tu lakukan di sekolah. Dan adanya sesi libat urus dan buku komunikasi. So dengan cara tersebut dapat mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua pihak. Apabila kolaborasi yang terjalin dengan baik dan konsisten, ia dapat menyokong dan memberikan perkembangan yang baik terhadap kanak-kanak yang lebih positif, seimbang dan bermakna.